Thank you. Tapi finishing abang tak lah cantik macam kedai tau tu. Abang buat handmade tu semua pakai tangan je. Ya. 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 Thank you. Abang tak satu tadi yang ni tahu lah kan. Riau bukan tu. Ni right aku yang nama lah. Ni pergi satu dunia pergi pun takkan jumpa. Di dalam Malaysia abang kita seorang je buat. Your leg is here. Sorry. Balik kan. Yang tali yang dah ni 3-4 inci je. Okey. Biasa kan. Inside. Ni kan. So, ni punya looking point lah. Itu je arrow here lah, bawah ni. And all this bow bukan macam kita tembak bow biasa yang sampai telinga tu tau. Dia put your leg in front of this, lepas tu you shoot. Kalau yang pakai telinga tu, sebab dia komposit, dia campur fiberglass, campur plastik, campur tanduk. So tarik sampai Australia pun tak apa. Yang ni betul-betul dia kayu tu. So dia ada dia punya length. Macam this one 65 inch. You boleh tarik sampai 27. Kalau abang tinggi pun abang tarik sampai 27 okey je. InsyaAllah lah. Buka je macam biasa lah. Sama macam ni. You tangan kanan ni. Okey, masuk tangan kanan, tangan ni kaki kanan masuk sini dulu. Make sure dia kat sini. Ni. Pasal yang ni bend kat sini. Yang ni tolak ah. Sorry. Jadi kecil midpoint mesti dekat. Yang besar ni nak buka senang. Ambil point besar. Loop yang besar ni lah. Tolak ke depan sikit. Dah. Itu pun sama lah. Nak tengok itu. So seminggu sekali kita minyakkan lah. Lepas habis pemanah, pastikan buka tali. Buka, simpan. Jangan casing, jangan tempat panas-panas tak boleh. So lepas tu nak memanah balik seminggu atau 2 minggu, ambil minyak kelapa. Nak jaga dia senang je. Minyak kelapa sapu sikit lebih kurang. Dia mesti nak moist sikit lah. Terima kasih banyak Rol dengan support abang main bisnes kecil-kecil lah ni. Terima kasih kepada ni apa orang kata pembeli pertama tau. Syarul ni. Terima kasih banyak. Thank you so much. Bagi know-how satu. Yes, brother. Thank you Terima kasih.